Ada rasa lemon. Hari ni hari ke-10 kita berada di Japan. Dan ya, pagi ni kita nak keluar, nak cari makan sebab kita dah kelaparan. Line yang panjang kat belah kanan aku ni, ini semua beratur nak pergi beli Luke Lobster. Gila panjang tu. Pas cuba untuk membelikan beratur dah, aku dah beratur sejam. Sejam gila. Okey, inilah dia Luke's Lobster. Ini yang kita cakap tu. Oh. Ya, aku nak je fokus. Cerah sikit. Yes. Memang aku tak sabar tu nak rasa. Aku kan. Okey, aku nak rasa dia punya lobster meriah gila. Dia letak dan dekat atas ni aku tak sure dia letak apa. Macam white pepper, macam garlic. Tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap gila tu. Berbaloi, seriously. Dia punya lobster ni manis lagi. Dan lobster ni dia sejuk. Okay. Dia punya roti ni crunchy, crispy. Sebab dia orang grill dulu roti ni. Tengok. Dia kesan dengan butter sikit kot rasanya. Tu yang dia ada rasa buttery sikit. Apa pun Luke's Lobster memang padu be. Kau nak tengok sotong gerasi tak? Konnichiwa, hello. Masuk tangan dalam mulut aja. Sotong ni belum makan tu. Okay, sekarang kita berada dekat Malechan, menghidangkan makanan halal. Macam kita orang ni dah 10 hari tak jumpa nasi. Kita orang mencari nasi goreng. Dah tak boleh masuk ramen dah. So, hari ni kita nak try ni lah. Dia punya nasi goreng set. Nasi goreng set ni dia bagi sekali dengan sate, 2 cucuk dengan sekali kuah kacang siap. This one ada keropok. Orang panggil ni keropok moni kan, yang ada colour-colour tu. Itulah timun dan juga ada telur yang wiggly-wiggly. Meh, kita try dulu nasi goreng dia. Tak nak rosakkan telur tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Not bad. Dia lah rasa rencah-rencah nasi goreng yang biasa kita makan kat Malaysia. Orang kata lepas rindu. Bila kau 10 hari tak jumpa makanan Malaysia, baru 10 hari. Right. Dia punya kuah kacang ni, dia tak ada rasa pedas lah. Korang jangan expect tinggi sangat. Tapi, kalau korang macam dah tak boleh nak masuk ramen ataupun makanan-makanan lain, korang bolehlah datang ke Malechan ni untuk makan makanan Malaysia.